Bersama Tim mikir lagi. Macam mana? Sama-sama. Jumpa Dabah ke? Jumpa mana? Arena A? Arena lah. Ciao sekali. Ciao. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendek je? So kita akan bergerak ke arah sini. Semoga perjalanan kita berjalan lancar. Allah. Baik. Mak dia. Assalamualaikum guys. So tadi dah assalamualaikum kan? Tak dah? Kita mana naik bas ni guys? Bang, spek bawa tak bang spek? Bawa. Columbia. Bismillahirrahmanirrahim wa samiul alim. Amin. Comelnya dia tidur. Bos mampu tidur. Oh, mampu tidur. Jauhnya perjalanan kita. Okay, itu je lah dalam jumpa. Selalu makan sini. So kita berhenti makan dulu guys. Tak nak jauh-jauh sampai tempat. So lagi kita sambung. Gimana? Tengah program. Yes. So kita sekarang tinggal dekat bypass untuk breakfast lah. Tak ada dalam tajaan. Kedirian berhad. Dekat ni lah. Nak Kuantan. Apa ni? Sepuluh. Sebelah. 13. Jauh ni. Makan gang. Sekarang kita berada di Pandai. Panai makan nasi kerabu. Kerabu apa? Kerabu meta. Kamera. Jauh. Oh, ada kat sini lagi. Tak gerak lagi. Makan kuih pun handsome doh. Sayaw ta Mag-ibak-abak ta Mag-ligay-ligay ta Mag-shag-shag ta Kalimutan ang problema Video. Tak gerak dah. Oh. Ayam weh. Okay. Nanti engkau kembalikan sentuhan lembutmu lagi. Cakap kita kat mana sekarang kak? Aduh. Baik kak. Cakap dengan Nur sikit kak. Okay, okay. Esok main gusyuk lagi, Mi. Terima kasih. Review mah, review mah. Tak. Dah ah. Masuk mangga. Aku. Sesi bonding. Adik-beradik. Mati ya, Mi? Mati ya?
macam yang dia macam satu kaki. Dekat dah beg aku ni. Kan? Let's go, let's go. 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 Bang. Let's go. Let's go. Let's go. Gang, kita sampai dah gang. Kita dah sampai atas segini. So tadi kita akan naik house tour. Houseboat. Houseboat tour. So, kita akan mancing lah. Mana-mana ada anak dara tu kita mancing. Okay. Hi guys. Hello guys. Where are we? We are in the Pakif Houseboat 1. Okay, Alhamdulillah. sekarang ni Alhamdulillah kita pun dah selamat masuk ke dalam bot. Dan sekarang kita menuju ke air terjun Laseh. Let's go. AJK kau masih yang baru? Dan kami ya Allah, jauhkanlah kami dari segala musibah. Ya Allah, berikanlah bahaya. Kau hadirkanlah cuaca yang baik kepada kami. Ya Amin, Allah. amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Lawan! So sekarang kita dah sampai dekat first destination kita, iaitu air terjun Laseh. Kita boleh nampak dari sana. So memang sini adalah tempat first. Banyak-banyak transport. So kita nampak macam. So jadi mungkin kita start kat sini. Kita akan parking kat sini kot. Tidur di sini. Oh, dah. Okay, boleh tengok entry air terjun Laseh. Oh, okay. Kasih faham lah, kasih faham. Macam kita plan. Meanwhile, Macam mana? Rasa tanggapan? Sumpah. Berapa lah? Berapa sekarang? Oi, ngantuk dah. Blok. Kena bergantuk sikit. Okay guys, pukul 4 pagi. Apa on the way Pukul 4 pagi guys. Tidur apa dah lagi? So, Jauh sikit. jom sikit. Dekat dengan Fatin. Jom kita sembang. Selesa So, Boleh tidur. kita boleh kat sini Poster. Masih strong lagi. Makan Maggi lu. Maggi lu. Wajib makan Maggi. Bagus dia. Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi. Hari kedua. kau ni apa? Kau tinggal sini ke? Kita dekat hari kedua kita memulakan pagi kita dengan main speedboat. Okay guys, sebabkan hujan, kita lepak dulu. Saya parking tu,
Kita dah sampai Gua Bewak pertama 6 jam perjalanan. Sampai sini lah. Tidur makan. Bangun sampai. Tapi alhamdulillah baru sampai. Nanti kita tengok dalam apa dia. Kita sekarang ada dekat Gua Bewak. Boleh nampak ke? Boleh nampak. Sini. Ni baru starting kita orang ni. Setakat ni bertahan tinggi juga tangga dia. Meletak dah weh. Dua tapak kaki tu. Sini mat. Sini mat. Well done tu. Okay. Yes. Okay. Sawadi. Sekarang kita berada di Kenyir Geopark. Kat sini sama je dengan gambar waterpark. Kita naik lagi. Betul. Ini naik ke apa ni? Ikan patin. Aku akan duduk sini sampai kau dapat. Ni. Hai. Malam ni dapat ni. Dapat kopi hoi, jangan naik kopi hoi. Apa dia ni? Apa ni? Sifu, Yes sir. what are you doing? I'm casting. Bagi tips sikit cara-cara. You want to see? Ya, Let me show you. ya. From zero to start to finish. Alright. Okay. So first of all, Ya. first thing you need to do is you need to unlock this. Apa nama ni? Trapeziat. Rapid. So kita kena unlock ni dulu. So kita tahan. Okay. Lepas kita dah tahan, kita lempar begini. Lepas tu kita lock balik. Lepas tu? Tengok sikit muka dia tu, tunjuk kita orang. Kita bagi kita cakap sikit. Kita cakap dia jauh je. Ya alhamdulillah. Rezeki kita hari ni dapat tengok gajah real life. Ustaz tengok dia nampak tu. Yang kedua. Buat sikit posing macam tu. Malam kedua Kenyir. Last day. Bang, kak. Nice. So Dia last rasa night dah- kita dah akan main dapat lima tan. Italia. Dah betul. So pagi esok kita akan apa? Jadi naik- jutawan. Bukan. Kita akan jungle trekking. Ya. So kita akan tengok bunga pokok belunak. Belunak. Okay. So stay tune, okay. 20 keping. Doing the things that I never would know. Treat me like what please. Don't get Okay, assalamualaikum gang. Nak berasak. Berasak weh. Aura. Okay. Saya level tan, level god. Lah, lagi banyak pada time ni weh. Nampak kasar tu? Jom asal. Okay. Hari ni hari ketiga kita hiking ke Bukit Molunak. Molunaknya mana? Molunaknya tu. Aku nak tengok video basak-basak tu. Ada? Ada tak? Ada sungai. Tak, aku lengah, aku letih, aku duduk sekejap. Kita tak hiking sama kita orang Ni dah hiking ni.
hotel steady boleh bawa phone tak? Sebab aku memang nak golek je ni. Memang nak golek je ni. A few moments later. Jatuh juga. Baru disuruh pegang dah jatuh. Aku harap sangat dapat. Sebab aku bawa rekod tadi jatuh. Okey, sekarang ni. Cabaran. Guys. Tak ada nak buat kata-kata je. Okay, kita teruskan perjalanan kita. Okay, let's go. Buat macam Ninja Warrior tu. Mana? Tengok sikit lah. Dah. Okay. Selamat sampai ke boat kita balik. So, kita nak mandi-mandi sekejap, tukar baju semua, kita balik ke JT. You. Okay, kita cuba Maggi yang dimasak dengan tomato ni. Ada tahu macam mana rasa dia? Ada tomato jadi masak oleh Kena nak review. review. Okay, not bad. Boleh jadi? Boleh pertimbangkan lah. Boleh dipertimbangkan. Okay. Ada masam-masam sikit. Masam tu apa? Lagi. Okay, dibantu oleh Iqbal buka-buka beg. Tadi aku berlawan dia dengan Tiu. Jadi masak Maggi kau. Ada Dia masak Maggi macam Maggi asrama. dia tau. Ada pertandingan masak tadi. Okay, Bing. So kita sekarang Sekarang aku tak kicap hari kat akhir. Tak jengkel sampai botan. yeah. Thank you. Sekarang kita dekat Taman Herba. Pastikannya so, kita kat sini kita boleh tengok pokok-pokok yang tumbuhan-tumbuhan yang digunakan untuk ubat-ubat tradisional zaman dulu. Sebelumnya ada ubat-ubat sekarang. Jadi pokok-pokok ni lah untuk merawat sakit-sakit dia orang. Sebagai contoh tu, pokok terul-tulang. So, kita enjoy je lah sing kat sini. Kita tengok pokok, aktiviti kita dekat. Hai guys, sekarang kita kat Taman Herba. Sekarang budak lelaki tengah rasa air mahkota dewa. Tongkat Ali. Kalau tongkat Ali ni kena minum 5 kali. 5 cawan. Baru boleh minum mahkota dewa. Tunjuk dia muka. Okay. Yang mesti gelap potong pegang. Minum tadi. Lagi semua. So rasa dia macam Air gula. Kena minum sama-sama lagi. 5 kali bawah, 5 kali. 5 kali. Ipan ni buat Okay gang. Alhamdulillah dah selamat sampai. So dah habis untuk trip ke Kenyir 3 hari 2 malam. So apa-apa like, share, subscribe.
So jumpa ke next video.